Pada pagi ini, saya Insyirah dari kelas 2K ingin menyampaikan sebuah cerita yang boleh dijadikan pengajaran buat kita semua. Cerita saya bertajuk Semut dan Merpati. Pada suatu hari, seekor semut sedang minum air di tebing. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Semut itu terjatuh ke dalam sungai. Semut yang melahirkan terkapar-kapar di dalam air. Seekor merpati berehat di atas dahan pokok, berdekatan dan nampak apa yang terlaku. Dengan pantas, merpati itu memetik selai daun dan menjatuhkan ke permukaan berhampiran semut. Semut ternampak. Semut manjat ke atas daun itu. Akhirnya, semut hanya ke tebing dan selamat. Semut berkata, saya akan menang. Satu hari nanti. Berapa hari kemudian, seorang pemburu datang ke tempat itu untuk memburu burung. Kita nampak burung merpati itu sedang berehat di atas dahan pokok. Dia mengarahkan busur dan anak panahnya. Dia mengarahkan busur dan anak panahnya ke arah burung merpati itu. Semut ternampak segalanya dan teringat burung merpati itu pernah menolongnya. Dengan pantas, semut mengicik kaki pemburu itu. Pemburu itu lompat kesakitan dan anak panah terlepas sasaran. Apabila terdengar cerita pemburu itu, burung merpati itu berteriak lagi. Terima kasih semut, kata burung merpati itu. Kali ini, kamu telah menolong saya. Demikianlah cerita semut dan merpati. Oleh itu, kita haruslah menolong orang dalam kesusahan. Apabila kita juga akan ditolong apabila kita dalam kesusahan nanti. Sekian sahaja cerita saya. Terima kasih.